Hai, saya Afi. Dan saya Amal dari BPTV SK Bukit Perah. Hari ini sedang berlangsung Majlis Persaraan Ustazah Yaumi. Majlis ini diadakan sebagai tanda penghargaan atas jasa pengorbanan Ustazah Yaumi. Mari kita saksikan momen-momen di majlis ini. Sudah ku tahu saat ini kan berlaku, saat kejam kan melanda jiwaku. Perpisahan ini kan menitis air mataku, kesedihan diselimuti kegembiraan. Perpisahan ini kan mengukir kenangan dalam suka maupun duka. Bertahun lamanya kita bersama, menggali bakat marah ke depan. Perpisahan ini kan. Cikgu Alis, apakah kenangan bersama Ustazah Yaumi yang paling cikgu ingat? Kalau nak kata pasal pengalaman tu, terlampau banyak lah. Sebabnya Ustazah Yaumi ni, dia ibarat macam guru senior kat sini. Maksudnya banyak dah pengalaman yang dia telah hadapi sepanjang dia berkhidmat sebagai seorang guru. Sebagai contoh, kalau untuk cikgu, cikgu ni cikgu dengan Ustazah Yaumi ni ibarat macam anak dengan ibu. Jadi Ustazah Yaumi banyak bagi teguran ataupun nasihat lah. Jadi sebab itulah bila Ustazah Yaumi bersara, cikgu amat terkesan dengan persaraannya. Pasal kehilangan lah. Tambah meja dia sebelah cikgu je. Macam tu. Saya mesti tegur saya. Tegur macam mana tu? Baju tak masuk dalam, pakai kasut sukan. Tiada arti yang menyenangkan. Okey, antara kenangan yang paling cikgu ingat, Ustazah Yaumi ni seorang guru yang sangatlah caring, sangat penyayang, dan apa yang cikgu rasa cikgu akan ingat sampai bila-bila. Ustazah Yaumi ni suka buat lada jeruk, dan setiap kali dia buat mesti dia simpan untuk cikgu dan bagi untuk cikgu. Sehingga kan hari last day dia nak keluar daripada sekolah ni pun, dia nak pencen pun, dia masih tetap buatkan lada jeruk untuk cikgu. Terima kasih cikgu. Dia bersama dengan Ustazah Yaumi banyaklah tentang pekerjaan. Kita boleh tanya macam dia buat kerja ke, kita boleh tanya dia orang macam mana. Ada ucapan untuk Ustazah Yaumi? Terima kasih Ustazah kerana telah mengajar kami. Jasa kamu tidak akan dilupai. Terima kasih Ustazah Yaumi. Akhir pertemuan berpisah, akhir kesenangan berpisah, akhir kenangan berpisah. Tiada arti yang menyenangkan. Ku akan kutip memori indah dalam kotak kenangan. Terima kasih Ustazah Yaumi atas segala jasa dan ilmu tunjuk ajar yang telah diberikan. Semoga Ustazah Yaumi sentiasa sihat, gembira dan bahagia. Terima kasih Ustazah Yaumi.